Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat Wadi Hayat. Ni saya nak tunjuk durian bagusnya ialah setelah hampir 6 tahun durian Blackthorn saya dah berbunga. Ini buah kali pertama lah, buah pertama. Cuma ini daripada pokok yang agak tengah, dia ada 3 biji dia tahun ni. Biji dah luruh, dah 2 hari lepas, tapi bukan rezeki saya, rezeki Cik B dia ambil dulu. Jadi buah yang kedua, tapi sayang juga kerana dia dah luruh pagi tadi tapi dah dimakan oleh tupai, dah ditebuk oleh tupai. Jadi saya ingat ada satu pangsa sajalah yang mungkin kita boleh makan untuk rasa, dan sekejap lagi ada sebiji lagi yang tu buah cantik. Ni kita buka di atas motor je. Ini dah kena tupai ni buah dia, isi dia. Rasa dia, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ulas yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Blackthorn, duri hitam. Dari Wadi Hayat. Ini dia tak buah tu. Kita buat ni. Ada buah tak? Ada. Oh, ada lagi. Satu lah kecil lagi. Warnanya oren lagi Oh, lembik elok. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Rasa dia macam saya lah. Hampir 6 tahun kita dapatkan hasil duri hitam. Tak kata hilang pun tak nampak. Apa pun? Alhamdulillah.